Okay, hi, good morning. Kita dapat call daripada Aiman tadi. Yang Aiman punya pasport tak dapat nak. Pause sekejap. Pause sekejap. Potong lah. Yang Aiman nak jadikan cerita, Aiman pernah datang sini dulu dengan family dia. Dan Immigration Thailand tak cop balik untuk dia lah waktu tu. So sekarang dia kena buat pasport baru. Lepas tu dia kena bayar denda. Kalau denda mahal, dia kata dia tak nak datang. Tapi kita harap supaya denda tu tak mahal lah, dalam RM50 atau RM100 cukup lah. RM100 Malaysia. So kita doa yang baik. Agak lama sikit sebab nak tunggu dia sampai sini. Sebab dekat sana tu yang membuatkan dia lama. Tapi nanti kita update balik macam mana. Kalau Aiman datang, kita inform. Bye-bye. Okay, hari ini outfit for today kita pakai seluar pendek je sebab panas kan. So sinilah keadaan dia. Tak nampak seluar pula kan. Sekejap. Macam ni. So dia boleh bersepah sikit. So kita akan bawa beg ni. Kita akan galas macam ni. Sebab kita takut, apa nama tu, takut diorang tembak kita orang. Sebab basah kan kat sini. So dia takut, kita orang takut basah kat sini. So kita bawa beg ni. So beginilah kejadian untuk hari ni. Sekarang ni masih lagi menunggu ketibaan Aiman yang tak sampai lagi. Entahlah. Sebenarnya kita pun agak serabut juga ni hari ni. Sebab kita pun tak makan lagi semalam. Semalam makan Maggi je. Kita tengok macam mana. Lepas nanti sampai jumpa kita balik. Bye. Okay, hai. Kita sekarang dekat berada. Kita berada kat dalam Maxim yang nak bergerak untuk kita sewa motor. So kita kira-kira balik kalau sebab nak berjalan ni selalu banyak makan modal. Lepas tu kemudahan juga, mana tahu bila Aiman dapat lepas, kita boleh pick up dia senang. So dia tak payah nak keluarkan duit sangat. So tak ada jauh mana pun, dalam 15 minit macam tu. Lepas tu kita nak cek makan kat situ kalau ada. Nanti kita dah makan, kita jalan-jalan sikit. So Aiman masih tak lepas lagi. Itu sahaja. Bye-bye. Okay, selamat lama-lama. Jangan nangis, Man. Nangis kau? Alhamdulillah. Setelah pukul 5 24 jam. settle. Alhamdulillah. Settle. Macam biasa lah. Kita settle pun kenalah ulu-ulu kan. Mungkin ada sini memang lah. So kita nak bergerak balik ke hotel untuk letak barang Aiman. Lepas tu barulah kita orang pergi cek makan. Ni jam Malaysia sebenarnya dah pukul 5, tapi kat sini baru pukul 4. Tapi tak apalah. Nanti apa-apa kita update. Bye bye. Another dugaan. Tayar motor pula bocor. Sebab kita jalan jauh sangat. Exhaust. So sejujurnya tak dapat lagi makan. Tapi dah sakit pinggang, sakit badan. Nak tidur je sekarang ni. Nampak muka dah kena celet tapi tak basah. Tak apalah. Kita settle dulu semua benda baru kita makan nasi, makan semua. Bye bye.
kita dah sampai dekat kedai makan steamboat yang kat sini dijamin halal. Kita tak tahu pun nak datang sini sebab ikut nak makan nasi. Tapi banyak kedai tutup. Tak tahu sebab apa kedai tutup. Lepas tu kita waste je mana yang ada berdekatan. So kat sini ramai juga lah orang Melayu. Nasib baik dia punya sini friendly yang boleh cakap bahasa Melayu. So kalau kau nak tahu suasana, ramai juga. Jadi kita pergi tengok makanan. Celek-celeknya sambil kita tak tahulah. Habis kita tengah berjalan-jalan kena tembak. Kita baru nak balik makan, nak masuk mall pun tak lepas. Ya Allah, basas ya. Memang ramai gila. So inilah kejadiannya. So kita dah lapar. Kita nak beli makanan macam biasa 7-Eleven. So, lagi lah. Kita akhiri kita punya konten dengan makan-makan. Pada bawa kau makan tadi. Itu sajalah. Bye-bye. Siap. Hai. Okay, sekarang kita orang dah siap. Bukan kita orang lah. Saya dah siap mandi-mandi untuk makan. Tak mandi lagi. Tak mandi lagi. Tutup. So kita siap-siap untuk makan. Lepas tu kat sini dah pukul berapa Macam 12 lebih. 11 dulu. 11. Sekarang? Sini 11 lebih. Tak boleh. Ya. Dalam Malaysia dah pukul 12 dah. Sejam je awal. So kita makan-makan. Kau nak tengok saya beli apa tak? Sekejap, saya tunjuk kat korang sekejap. Ni saya punya. Ni aku punya. Ni Ashu punya. Air dia dalam peta ais. Air halal. Ni siapa punya? Ni bukan. Siapa? Ejak Ejak mana Aiman punya? Ni lah Imam punya. Oh, ni aku punya dengan Aiman. Ni aku punya dengan Aiman. Ni lah yang banyak-banyak. Okay. So saya beli ni satu. Ni Aiman sebab tak makan daging. Ni siapa punya? Aku punya. Ni Ustaz. Lapar Aiman ni. Ni Aiman. Dan terasa air ni pula. Tada. So Aiman dah mandi. Tunggu Ashu pula mandi. Dan tengah tunggu Ejak pula. Dia ke atas lagi ke? Okay, sekarang dah selesai untuk hari kedua. Itu saja perjalanan kita daripada pagi yang kita orang ambil motor. Tapi itulah aku tak rekod yang kita orang jalan-jalan empat ambil motor sebab masa tu tengah serabut gila. Memang masa tu rushing gila. Kemudian saya nak cari motor man. Masa tu tengah rushing gila sebab nak pick up budak ni dekat Padang Besar. So kat situ agak kelang kabut sikit. So nanti kita bertemu dekat esok pagi. Selamat malam. Bye bye.